Banyak tempat menarik cantik-cantik dekat sini sebenarnya. Cuma kita kena terokai je. Inilah Sekincan. Aku sekarang berada dekat Sekincan tau. Banyak tempat lepak-lepak kat sini. Anak-anak boleh main dekat taman, boleh main benda yang bergayut ni, benda yang apa nama benda ni? Tak tahu nak panggil nama ni. Flying fox boleh main flying fox, kids punya flying fox. Lepas tu ada taman, ada tempat buaian, boleh main archery. So korang boleh makan, anak-anak boleh main dekat belakang. Style tempat ni. So diorang jadikan tempat ni, walaupun tempat macam sawah padi je kan, tapi dia jadikan tempat ni tempat untuk attraction lah, tourist attraction. Boleh datang bawa family and boleh chill out dekat sini, keluar daripada kesibukan kota. Buat apa? Alah.